muda juga, tak tua tak muda. Jadi ini adalah part yang sangat menyentuh hati saya lah. Firma tersebut tuan-tuan yang telah dibina sekian lama terpaksa ditutup sebab the principal submitting personnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi semua projek-projek yang ada pada kita itu terpaksa diserahkan kepada pihak lain. Sebahagiannya saya sendiri yang ambil alih. Ada sebagian staff yang saya terpaksa ambil, dan ramai lagi yang lain-lain membawa luahan masing-masing lah. Premis office itu terpaksa dijual. Legasi yang dibina selama puluhan itu akhirnya terhenti di situ sahaja. Tuan-tuan dan puan, selepas 10 tahun saya bekerja makan gaji, kerja 9 to 5, saya buka firm sendiri. Jadi selama 20 tahun saya menguruskan firma saya sendiri. Jadi dalam tempoh masa itu saya dapatlah juga merasai apa itu kebebasan masa. Saya menikmati juga kebebasan keuangan. Saya fikir macam tu lah tuan-tuan. Tetapi selepas peristiwa sahabat saya tadi, saya sedar satu perkara lah. Yang sebenarnya saya bukan mahu membina sebuah firma. Saya sebenarnya mahu membina satu legacy. Saya mula mencari aset perniagaan yang bukan sahaja bernilai, tapi yang boleh diwariskan kepada keluarga, kepada generasi saya yang berikutnya. Jadi pencarian saya itu membawa saya mengenali public gold. Pada usia saya 56 tahun 56 tahun saya menghadiri satu program jutawan jutawan emas leadership training. Pada itulah kali pertama saya bertemu bersemuka dengan upline introduce saya, Tuan Hafiz, tahun 2019. Di mana masih saya pun lupa. Kat mana itu kan? Setapak tengok kawan, orang tua dia senang lupa. Sebenarnya niat asal saya cuma nak belajar saya tentang emas tapi apa yang saya temui sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar belajar tentang emas. Saya belajar bagaimana cara untuk membina aset, bagaimana cara untuk menyediakan dana persaraan, dan yang penting sekali tuan-tuan, mengajar saya untuk membina satu perniagaan yang sebenarnya boleh dimanfaatkan oleh keluarga kita selepas ketiadaan kita. Sangat besar maknanya bagi saya tuan-tuan. Jadi saya mula menyimpan emas secara konsisten dan mula membangunkan bisnes babi gold. Ketika dunia berdepan dengan pandemik COVID-19 tahun 2020 tempoh hari, saya sebenarnya merasakan memang benar-benar mendapat manfaat daripada apa yang telah saya usahakan sebelum itulah. Despite saya nampak ramai kawan-kawan saya yang terpaksa tutup kedai, bercuti panjang, lay off pekerja menyediakan. Saya tak sebut lagi tentang kawan-kawan saya yang meninggal kerana COVID. Dahsyat sekali Tapi saya yakinlah, sekarang saya yakin bahawa saya telah mengambil satu langkah yang betul lah dengan melibatkan diri dalam bisnes babi gold ni tadi lah. Jadi hari ini tuan-puan saya nak bercakap ni khusus kepada rakan-rakan veteran yang di Dewan pada petang ini. Betul, memang ramai orang kata umur dah 50, umur dah 60, dah lambat. Kita masih sikit. Saya sebenarnya saya tak percaya macam tu tak percaya sebab saya sendiri start pada ketika saya berusia 56 tahun.
Dan saya tahu dan saya yakin usia bukanlah penghalang, malah pada usia inilah ya sebenarnya kita mempunyai sesuatu yang sangat bernilai, tuan-tuan. Kita pada usia 50-an ni kita ada sesuatu yang lain mungkin tak ada. Kita ada pengalaman. Terutama kita ada pengalaman. Kita ada trust, kepercayaan orang ramai. Dan saya rasa kita mempunyai rangkaian kenalan yang telah kita bina selama berabad, selama 50 tahun, 5 decade. Kalau saya boleh bermula pada usia 56 tahun, saya yakin semua yang ada di dalam dewan ni boleh buat. Tak ada sebab kenapa tidak boleh. Jadi sebelum saya mengakhiri perkongsian ini lah, tuan-puan, saya nak ajak tuan-puan semua melakukan satu perkara, satu saja. Berilah peluang pada diri sendiri untuk belajar, tuan-puan. Kalau tuan-puan ada ego, simpan ego tu dalam goceng sekejap. Keep your ego in your pocket. Datanglah ke program-program learning kita, ke PLT, datang, join. Datang dengan fikiran terbuka, belajar, fahami, kemudian baru buat keputusan sama ada nak buat bisnes atau tidak. Sama ada tuan-tuan nak bina legasi tuan-puan sendiri ataupun tuan-tuan sekadar meninggalkan kenangan ego tuan-puan untuk anak-anak. Pilihan, the choice is yours. Okay? Saya tak pernah sangka keputusan saya menghadiri program pada usia 56 tahun itu sebenarnya mengubah cara saya melihat kewangan dan persaraan dan legasi keluarga. Itu saja. Sekian, terima kasih. See you at the top.